Assalamualaikum guys, bersama saya Nazim Jual. Guys, ni ada guys, FL5 guys. Korang boleh ikut konsep kereta ni guys. Okey. Kita pusing. Okey. Layar dia pakai saiz berapa? 275 35 19 Oh, padu guys. Potenza guys. Alright, dia punya bonnet pun dah tukar Okay guys, dia punya bonnet dah tukar baris baris. Nampak? Ni dia punya bonnet pun dah baris. Okay. Kereta ni banyak ni konsep baris. Oh, memang handsome. Korang boleh tengok kereta ni. Nanti kalau korang berpeluang mendapat kereta FL5 percuma, korang dah boleh tiru. Nampak? Baris guys. Warna merah memang garang lah guys. Okay. Korang boleh terus datang dekat ECW Motorsport guys, dekat Bandar Baru Bangi. Nampak? ECW Motor guys. Alright. Yang ni bukan Japan spec Yang ni UK spec. Ni pun dah tukar. Jadi kereta macam ni sebaiknya masuk PPF PPF full. Satu biji kereta PPF. Cuba korang komen, kereta ni ngam ke tak ngam? Puas hati ke tak puas hati? Puas hati ke tak puas hati? Cun ke tak cun kereta ni? Cuba korang komen guys. FL5 kita banyak stok Ada 30 unit FL5 dekat kita. Okay, kita bagi cuci-cuci mata dulu. Lain semua sama je. Dia punya seat pun sama. Saya pakai seat original dia Type R. Carpet dia dah tukar Mugen. Carpet dah tukar Mugen. Steering dah tukar Mugen. Sekejap kita tengok. Kita belanja bahagian enjin dia pula guys. Okay guys, ni bahagian enjin dia macam saya cakap tadi, dia punya bonnet dah tukar baris baris original Japan kita order daripada Japan. Okay. Ni yang owner dah tukar Oh, handsome guys. Banyak juga part yang dia tukar. Ni pun dah tukar. Cover ni pun dah tukar carbon fiber barisnya. Okay guys, kalau korang berminat nak buat macam ni, korang boleh roger saya di 019 568 2692. Yang penting komen guys, kereta ni handsome ke tak handsome guys. Terima kasih yang mana support saya. Assalamualaikum.